Apa yang kau nampak dalam industri marketing Malaysia yang buat kau frust? Okay, aku personally aku dah 10 tahun dalam marketing, digital marketing, buat marketing ni lah. Aku dah jadi manager dalam 6 tahun. Bila kau jadi middle manager ni, kau akan nampak POV orang bawah dan kau akan nampak POV orang atas. POV orang bawah ni adalah orang yang bekerja dan POV orang atas ni adalah business owner. So selalu aku dengar business owner ni dia akan cakap, oh marketer ni tak perform, dia ni tak perform, numbers tak okay. So dia cuba cari source lain untuk cari jalan lain. Dan mungkin disebabkan tu, dia jadilah dia blame pekerja dia tak bagus, marketer yang buat marketing dia tak bagus. Dan dalam masa yang sama aku dengar juga POV marketer, pekerja ke ataupun outsource marketer yang kita nak tolong business owner, tapi business owner ni dia rushing, dia desperate. Apa yang tak bagus bila kita rushing dan desperate adalah bila kita planning marketing, kan, kita nak cepat, kita nak dapat result, kita buat direct marketing, benda tu akan terzahir dalam cara kita buat marketing. Kerja nak menjual je. Zahirnya desperation tu, dan ada customer yang dia tak suka beli dengan orang yang desperate. So that's why marketing ni bagi aku dia adalah journey. Dan benda tu yang buat aku frust. Ada betulnya POV business owner dan ada betulnya POV orang bawah. Cuma nak align tu macam mana? Itu yang frust. That's why aku selalu remind. Jadi business owner ni kita always ada authority. Tapi hanya kerana kita ada authority, tidak semestinya kita selalu betul. Kadang-kadang kita perlu mendengar orang yang selalu tengok data tu. Hari-hari hadap data tu, dia kerja dengan korang kan. Hari-hari hadap data tu, hari-hari tengok data tu. Kadang-kadang dia ada POV yang lebih valid berbanding kita yang just nak result. Faham tak?